Macam mana kita nak withdraw tabung haji melalui Tijari? Untuk buat pengeluaran dengan Tijari, pastikan kita dah daftar akaun terlebih dahulu. Buka aplikasi Tijari dan tekan menu. Pada senarai menu, pilih pindahan. Seterusnya, pilih permohonan pindahan e-telegrafik. Sekiranya kita belum pernah buat pengeluaran melalui Tijari, kita perlu pilih belum daftar dan masukkan maklumat akaun bank. Pastikan kita masukkan maklumat akaun bank sendiri, bukannya akaun bank orang lain. Disebabkan saya pernah withdraw sebelum ni, saya perlu pilih daftar dan pilih akaun bank penerima. Seterusnya, isikan maklumat lain seperti nama, nombor IC, amount yang kita nak withdraw dan nyatakan sebab pengeluaran. Akhir sekali, tekan mohon TSC dan masukkan kod yang kita terima. Selepas selesai, kita hanya perlu tunggu duit masuk ke akaun bank dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja.